Hari ni aku dekat Jalan Lian, Taman Musi Ibrahim, Tampoi. Ada satu rumah aku nak tunjuk dekat korang. Rumah tu ada dekat sini. Kawasan rumah ni sangat strategik. 10 minit je jalan kaki korang boleh sampai Paradigm Mall. Kalau nak ke CIQ, tak sampai pun 30 minit naik kereta. Ok, ni kapos rumah ni. Boleh masuk 1 biji kereta. Kat tepi tu korang boleh letak motor korang. Jom kita masuk dekat dalam rumah. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air berkeluasan 770 square feet, bumi lot dan freehold. Ini ruang tamu rumah. Dekat atas dah siap dengan L-box. Dah ada lampu cantik lagi. Jom kita masuk dalam rumah. Dekat bawah ni korang boleh buat store. Dekat bawah ada 1 bilik. Bilik ni agak kecil. Dekat belakang ada tabletop L-shape, dah siap dengan pintu kabinet. Dekat sini ada tandas. Tandas dah fully tiles. Ini ruang untuk korang mendobi. Jom kita naik tingkat atas. Ada lagi 2 bilik dan 1 bilik air. Naik je tangga ni korang boleh nampak bilik yang kedua dekat sebelah kiri. Bilik ni agak luas, boleh masuk katil queen ataupun king. Tengok kanan, ada lagi 1 bilik. Bilik ni dah siap dengan tandas. Tandas dah fully tiles. Kepada korang yang tengah cari rumah dekat Tampoi, Taman Musi Ibrahim, rumah ni owner nak jual 448,000 sahaja. Bumi lot freehold. Ada 3 bilik, 2 bilik air. Boleh komen dekat bawah.